Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me, Pim. Aku tahu video aku lambat, tapi minta maaf sangat guys. Baru hari ni aku ada masa free, baru minggu ni aku ada masa free. Itu pun free sikit je sebenarnya. Walaupun dah habis event yang besar, aku still ada event-event lain yang aku kena jaga. So inilah dia kerjaya aku. Kalau aku busy, memang busy betul dengan kerja. Tapi kalau aku ada masa, memang aku akan cakap pasal One Piece. Aku akan tulis pasal One Piece, aku akan share pasal One Piece. So ini malam, ini hari aku nak juga cakap pasal One Piece 1165. Walaupun aku tahu chapter baru akan datang keesokan harinya ataupun hari ni, depends pada bila video ni upload lah. Okay. So God Valley flashback ni nampak gaya macam dah habis ke belum, aku pun tak tahu sebab, tapi kalau ikutkan macam dah nak habis lah kan. Tapi aku harap dia tak habis secara tergantung lah, which is aku harap Oda explain juga apa sebenarnya yang berlaku dengan Zebek, adakah dia mati ke tak, and macam mana pulau God Valley ni hilang macam tu saja, and adakah kena Mother Flame ke benda, kita tak tahulah kan. Cumanya kenapa benda ni merisaukan aku, ada potensi juga untuk Oda off screen ke benda ni, untuk Oda tak tunjuk benda ni kepada kita, sebab Imu dah bagi arahan yang pulau ni memang tak wujud kan. So ini menyebabkan insiden God Valley ni dah jadi S level top secret classification. Correct me if I'm wrong. Tak silap aku, ini adalah kali pertama kita dengar S level secret ni, sebab aku dah cuba kaji, aku cuba nak compare dengan situasi lain, tapi aku tak jumpa mana-mana situation yang ada S level top secret classification ni. So kalau korang tahu, korang jumpa, korang boleh share kat komen lah. Sebab yang handle top secret classification ni adalah Marine daripada base G11 ataupun G11 dan juga Cypher Pool number 6. Yang menarik tentang G11 ni, diorang ni sebenarnya adalah information yang baru. Okay, ni first time Oda reveal kepada kita yang wujudnya base G11 Marine. Aku pernah buat satu konten tentang the whole Marine punya base, G10 ke whatever G yang ada, tapi memang G11 ni tak pernah wujud lagi. So nanti, since aku dah pernah buat, nanti aku akan buat yang baru. Aku akan update list lah based on location and function setiap base Marine yang ada ni. So G11 ni adalah benda yang baru untuk kita. Okay, so diorang lah yang handle situasi God Valley ni, dalam masa yang sama juga dengan Cypher Pool 6. Ni benda ni penting untuk kita faham, sebab hanya G11 dan juga Cypher Pool 6 ni je yang tahu tentang kewujudan God Valley. Diorang je yang ada rahsia. Sebab yelah, kalau ikutkan benda ni tak ada siapa tahu pun. Benda ni semua dah dipadam daripada history. Sebab itulah masa Sengoku cerita pun bukan semua tahu. So kat sini menarik sebab diorang ni yang tahu. Yang CP6 ni, CP6 ni tak adalah benda yang special sangat pasal diorang, sebab diorang ni dah banyak kali keluar sebenarnya. Kita pernah tengok diorang kat Enies Lobby, kita pernah tengok diorang kat 8 Head. So tak perlu nak cerita sangat pasal diorang ni. G11 tu je lah benda yang baru. Dalam chapter ni pun narrator dia cakap lagi yang semua rekod file participant, ahli, okay, yang semualah yang join pertandingan ni memang dah dihapuskan rekod diorang. So kita dah tak boleh nak track. Tak kisahlah siapa yang join benda ni kan, yang terlibat lah kan, Celestial Dragon ke Marine ke, semua benda tu memang dah tak ada rekod lah, semua dah dihapuskan. And then lokasi pulau tu kat mana, populasi dia, semua ni memang dah tak ada juga. Even yang susah nak kita nak detect pun, macam total berapa orang yang mati pun kita memang dah tak tahu kan. Memang lenyap lah segala apa yang berkait dengan God Valley ni. Macam aku cakap tadi lah, yang tahu cuma orang-orang yang terlibat, macam G11 tadi, CP6 and survivor lah. Sebab macam-macam mana pun, walaupun ramai mati sebagainya, still ada survivor. So dengan ini, kita kena bagi satu pujian tertinggi lah kepada Kuma, iaitu MVP untuk God Valley ni. Dia MVP tau, sebab based on chapter 1096, ada 100,000 rabbit ataupun 100,000 civilian yang diorang aim untuk bunuh dalam pertandingan ni. Tapi Kuma seorang ni je, dengan kuasa Dewa Fruit yang dia baru dapat dekat God Valley ni, dia saja berjaya selamatkan 500 orang Bakata Ivankov. So ini mungkin termasuk sekali dah dengan Aris dan juga Teach, iaitu family Zebek yang jadi fokus utama lah kan dekat chapter sebelum ni. So kau bayangkan, daripada 100,000 orang tu, Kuma seorang berjaya selamatkan 500 orang. Mungkin korang akan nampak numbers dia tu agak jauh kan. 500 daripada 100,000 tu jauh gila beza. Tapi at least itulah numbers yang Kuma berjaya selamatkan. So bagi aku itu satu-satu benda yang sangat-sangat kita kena puji lah dengan Kuma kan. Macam even masa Kuma selamatkan Aris dan juga Tish tu pun,
kena puji sebab dia tak ambil pot pun. Dia tak kisah pun Erisu siapa, dia tak kisah pun Tisu siapa. Dia nampak orang yang dia boleh tolong, dia tolong. Masa dia tolong tu pula ada waktu yang sangat-sangat gentir kan. Sangat-sangat macam yelah, Zibet, demon Zibet yang kejar sebagainya. So ini satu benda yang bagi aku kena puji lah dekat Kumar. Tambahan lagi 500 ni bukan fix. Okay, 500 ni numbers untuk Kumar. Tapi kalau kita nak cakap secara keseluruhan, ada juga civilian yang lain yang selamat dengan cara lain lah. Contohnya macam Gap pun ada kan, dia call team dia, group dia untuk selamatkan civilian mana yang mampu dan belah dari situ. And Dragon pun buat benda yang sama, nak selamatkan civilian mana yang ada dekat kapal group dia sebab dia dah bengang gila dengan bos dia kan. Dengan bos dia pun dia dah ugut kan, kau nak lawan aku, aku pijak mayat aku kan, kau nak lawan aku tembak kau kan. Dia nak selamat kau sebab dia dah bengang, dia dah terlepas Shamrock, dia dah terlepas Shank. So dia bengang, dia nak juga selamat korang mana yang ada. So nilai 500 tu is not fix, mungkin lebih daripada tu kan. Mungkin 600 orang rakyat civilian God Valley yang berjaya selamatkan. And cakap pasal Dragon tadi, so dah jelas lah, dah obvious lah God Valley flashback ni dah tunjuk lah apa yang Oda nak tunjuk sebenarnya. Dragon ni orang yang macam mana, pendirian dia macam mana kan. So lepas ni kalau masih ada nak bising-bising pasal Dragon, tak habis-habis dengan meeting lah, tak function lah, asyik berpeluh lah, itu ikut korang lah. Aku dah malas sebab bagi aku Oda dah tunjuk, dah explain Dragon ni siapa and macam mana karakter dia. Okay, and benda ni sama juga untuk bapak dia, Gap kan. Chapter ni pun dah jelas, Oda dah explain pasal pendirian Gap. Tu pun masih bersepah lah, aku boleh nampak kat luar sana yang orang masih mempersoalkan itu dan ini kan. Semua benda lah tak kena kan. Ada yang cakap Gap lebih utamakan nyawa Marine, yang kononnya bagilah sebab ramai tak suka Marine kan, bagi diorang Marine tak guna, nyawa Marine lagi penting daripada nyawa civilians ke Gap kan, macam bla 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 macam benda lah kan. Benda tu agak annoying lah sebab aku fikir macam dah tunjuk jelas sih, tapi still ada orang yang tak faham. So aku nak tambah sikit point lah untuk Gap ni. Aku nak defend Gap. 3 point je aku share kat sini. 3 point kenapa Gap kena stay dalam Marine kan. Semua orang cakap tinggal ke je lah Marine tu, join je lah Pirate, join je lah RA. 3 sebab ni kenapa dia kena stay dalam Marine. Kekuatan dia, okay, zaman Roger pegang laut ni, lepas habis zaman Zibet, zaman Roger, tak ada siapa daripada Marine yang kata yang menyelah, yang ada nama, melainkan Gap ataupun paling dekat pun Sengoku. So kalau orang macam Gap tak ada, siapa nak control Pirate? Siapa nak control Roger? Kan, siapa nak buat check and balance? Kita nampak Roger baik, ya, kalau tiba-tiba time tu Roger jahat, siapa nak handle dia? Nombor 2, pengaruh. Sebabkan orang macam Gap ni lah masih ada Marine yang ada sifat ataupun pendirian justice yang kuat, yang elok. Orang macam OKG contohnya, Smoker contohnya, ni tambah sekarang ni yang kita tengok ni, dah ada generasi muda baru kan, macam Kobe dan juga geng-geng SWAT yang walaupun belum confirm siapa pengasas SWAT ni, tapi kita boleh nampak lah yang SWAT ni pengaruh dia adalah orang datang daripada macam orang macam Gap kan, yang maksudnya ada pendirian justice yang kuat, yang tidak terikat pada peraturan WG yang bangang tu kan. So macam maksudnya kalau diorang ni nak lawan, diorang boleh lawan, nak ingkar, diorang boleh ingkar. And mostly diorang buat benda tu adalah atas dasar justice, atas dasar benda yang baik. So diorang tak adalah jadi anjing kerajaan lah. So thanks to Gap. Kalau Gap tak ada, semua tu memang hauk lah, memang tak ada harapan dah. And last sekali, nombor 3 point aku, benda ni paling jelas lah yang aku terkejut ramai fan One Piece tak perasan. Hope. Penat aku cakap pasal benda ni. Hope, okay, lambang harapan untuk rakyat. Gap wujud dalam Marine, lambang harapan untuk rakyat. Sebab itulah diorang tekankan Gap as a hero. Kan, penat cerita sama ni, sebab ramai orang masih tersangkut dengan POV yang Pirate ni baik kan. Mentang-mentang lah korang nampak Luffy ni baik, teruslah korang ingat semua Pirate ni baik. No, masih banyak rakyat yang hidup sengsara disebabkan Pirate. Korang boleh tengok filem Red lah contohnya kan. I know it's a movie, I know it's non-canon, tapi point aku nak cakap dalam movie tu, diorang highlight betapa ramai rakyat biasa yang sengsara hidup diorang disebabkan Pirate. So dengan wujudnya orang yang macam Gap yang digelar hero, netizen akan rasa lebih selesa dan selamat bila ada simbol hero di mata diorang, symbol of hope. Benda ni sama macam Luffy and Dragon. So kalau Luffy ada simbol hope melalui Inika, Dragon ada simbol hope melalui Revolutionary, so Gap ada simbol hope daripada sudut Marine. Quite simple. Inilah dia Oda cerita dia kan, macam mana nak tunjuk yang 3 anak beranak D ni kan, ada function daripada 3 cabang yang berlainan, 3 cabang yang berbeza, daripada Marine, Pirate, daripada Revo Army, tapi sebenarnya role semua sama, membawa sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Quite simple.
straightforward. Okay, pasal ahli-ahli rock screw ni aku akan delay dulu, aku akan simpan kemudian, aku akan review kemudian, sebab aku nak tunggu betul-betul habis flashback God Valley ni. Sebab aku rasa macam rugi kalau aku nak review sekarang. Sebab aku faham Oda dah cover dong semua sekarang ni dekat chapter ni. Tapi yelah kan, tiba-tiba kalau aku review sekarang, tiba-tiba next chapter masih ada. So untuk nak judge diorang, nak tengok siapa pandai function, siapa pandai sampah, kita kena tunggu betul-betul habis lah kan. The same thing untuk watak-watak lain, macam contoh Galing dengan grup sampah dia, Knights of God semua dia tu kan. Aku nak judge secara fair, so aku nak tunggu habis dulu lah. Okay, aku akan buat research sama macam aku buat untuk 8 lah kan. Kita boleh dapat full result, siapa yang function, siapa yang tak function dekat God Valley nanti. Okay, dan seterusnya yang menarik chapter ni, Oda belanja kita fight scene lah kan. At least tak ada lah off screen kan. Sebab benda ni walau agak short fight diorang ni, but it is what it is kan. Memang itulah One Piece. Oda memang tak fokus sangat dekat fight. Tapi bagi aku, kita kena bersyukur lah kan. Okay ni kita dapat tengok langit terbelah kot kan. Kita dapat tengok split sky hasil daripada clash di antara dua Roger, Garp versus Z-Bag. Cuma panel langit terbelah ni Oda tak highlight sangat lah kan. Oda highlight dekat dia punya clash tu, tapi yang langit terbelah tak besar sangat per panel je. Sebab yelah, mungkin sebab dah banyak kali lah kita tengok kan. Last time kita nampak benda ni pun masa Luffy clash dengan Kaido atas Onigashima. Even masa Joy Boy lepaskan haki dia melalui EMF pun sebenarnya ada langit terbelah. So dah banyak sangat dah kan. And then highlight fight dorang ni, actually yang menarik bagi aku adalah discussion dorang ataupun perbualan dorang pasal haki. To be honest, aku nak sangat lah perbualan ni lebih panjang, lebih detail. Sebab haki ni banyaklah benda yang belum jelas, and ramai sangat yang tak faham lagi konsep haki ni. Even aku sendiri pun kadang-kadang, betul macam ni betul macam ni, aku sendiri pun kadang-kadang tak faham tentang kefahaman aku sendiri tentang haki ni. Sebab dia tak jelas sangat. Sebab dia dah banyak layer kan, dah ada advance benda tu lah. Kenapa Garp dengan Roger tak dapat nak cederakan Z-Bag? Bukan semata-mata sebab Z-Bag ada regeneration, bukan sebab dia ada kuasa setan Imu tu, tapi sebab Z-Bag guna King Haki dia juga as a defensive layer. Okay, ini menarik sebab sebelum ni mostly kita tengok contohnya macam Luffy, dia banyak guna King Haki ni untuk offensive, untuk serang. Tapi kali ni kita dapat tengok daripada sudut defensif. Okay, ni menarik. And that's why lah serangan King Haki Roger dengan Garp ni memang langsung tak berkesan nak attack Z-Bag. Sebab yelah, tak lepas nak pecahkan defensif King Haki Z-Bag tu sendiri. So apa Roger dengan Garp buat? Actually benda ni dia macam berkait dengan sains jugalah, based on terms yang diorang guna. Sebab dalam Manga Plus ni, yang original official ni, diorang guna terms critical mass tau. So critical mass ni, bila aku baca-baca, dia berkait dengan nuclear physics. So dia macam berat sikit lah. Siapa-siapa yang faham ke arah ni mungkin boleh komen lah. Aku tak power sangat, tapi kefahaman aku, kalau aku nak cuba simplifykan dia untuk simple konsep yang berkaitan dengan haki, dia macam diorang ni Roger dengan Garp ni, dia orang macam push haki diorang ke limit yang paling tinggi. Ke limit bukanlah tinggi tu like all out saja, tapi ke limit yang cukup, ke limit yang perfect. Macam tu kan. Sebab diorang ada cakap jugalah kan, lepas ni tak payah fikir dah apa jadi dengan diorang kan, kalau diorang pingsan dengan benda, sebab diorang akan habiskan the whole energy diorang, the whole haki diorang, will diorang dalam satu serangan ni je. Dengan harapan diorang semua ni tiga-tiga kiok. Maksudnya pingsan sama-sama. Sebab tu lah Roger dengan Garp cakap, kalau diorang dua je pengsan lepas diorang guna teknik ni, and Z-Bag tak pengsan, maksudnya mati lah diorang. Kan, sebab diorang memang tak boleh lawan dah, tak larat dah. So diorang nak buat satu serangan yang tiga-tiga akan kiok. Kan, so serangan tu macam serangan level nuklear, level nuklear lah kot kan. So ni diorang all out, gabung haki dengan willpower diorang, lepas tu pam habis. So dia macam the perfect amount of energy lah yang diorang nak guna. Macam advanced level lah kot. Aku tak berani nak cakap ni advanced level atau tidak kan, tapi sounds like it, and I don't know. So kat sini, kat panel ni kita boleh nampak lah yang Z-Bag macam kalah lah, macam hancur semua benda kan. Tapi tak tahu kalau sambung balik benda. Tapi yalah, kalau Garp dengan Roger cakap dia tak boleh lawan, takkanlah Z-Bag menang pula kat sini kan. Takkanlah dia tak kalah kan. So should be kalah lah. Tapi itulah aku cakap, aku tak tahu. Tunggu je lah ending dia macam mana next chapter. Sebab next chapter ada je keluar minggu ni. Bye.